Halo? Waalaikumsalam. Loh, kamu Syaf. Alhamdulillah, macam biasa. Kamu? Ya. InsyaAllah rasa tak ke mana. Eloklah tu. Eloklah kalau macam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syam mana pula yang telefon ayah tu? Lah, Tengku Isyamuddin nak datang rumah kita ni minggu depan. Dia seorang? Satu keluarga. Satu keluarga? Anis, ni minggu depan Papa dengan Mama nak bawa Hanis pergi rumah Atuk Saifullah. Buka lagi ke taruhan kolej di rumah awak tu? Buka. Hujung minggu ni tutup lah. Dulu tak ada, tapi sekarang asyik borang pula. Tak ada apa nak buat kat kampung ni, Mak. Baik belajar. Johan tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur, baru sebut dah muncul. Pergilah tengok. Tak nak, Mak. Mak lah. Kenapa pula mak? Kau dah tanya mak cakap apa nanti? Alah, Mak cakap je lah. Intan keluar pergi kedai ke. Pasal mak pula yang kena. Johan. Ada apa, Johan? Nak jumpa Intan je. Intan dia? Intan nak... tak ada. Dia kata tadi dia pergi kedai. Tapi sampai sekarang tak balik lagi. Oh, ya. Kenapa? Tak ada apa-apa. Tak apa, tak apa. Pagi ni ada tertangkap lagi. Susah-susah je. Terima kasih, Johan. Ya. Balik dulu lah. Tak apa, nanti kalau Intan balik, makcik beritahu Johan cari dia, ya? Okay, salam dia. InsyaAllah. Terima kasih, Encik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Intan nak keluar je, Nak keluar gimana pula? Ni, tengok ikan ni Johan bagi. Nak hantar ni. Yelah. Tapi jangan balik lambat. Jangan melencong pula. Lagi satu, kau belikan cili api, semua nak masak. Ayolah. Intan. Sekejap. Intan. Sekejap. Abang nak apa? Kenapa ni? Telefon tak nak jawab, SMS tak nak balas. Masalahnya? Dah lah, bang. Intan kena balik. Nanti mak marah balik lambat. Intan, kejaplah. Kenapa ni? Cuba bercakap dengan abang. Dah lah, bang.
Mila, macam mana? Hanis nak makan tak? Taklah, Puan Sri. Yang semalam ni pun tak terusi. Tak apalah. Abang dengar tak? Semalam tak makan. Hari ni tak makan. Yang pergi tetap pergi. Tapi anak kita yang seorang tu, kalau tak makan, kalau sakit, takkan kita yang susah? Kalau setakat sehari dua tak makan, tak jadi apanya. Orang beritahu dengan dia yang kita nak pergi mocahan. Dah. Mulanya nampak macam dia berat nak pergi. Tapi saya tahu anak saya tu. Saya pujuk-pujuk dia, nampaknya macam dia nak pergi. Baguslah. Harap dia tenang kat sana nanti. Kenapa dia buat wasiat macam ni ya? Nina tak sayangi kau. Ni wasiat tau. Nak tak nak aku kena buat juga. Takkan aku nak biar mak bapak aku merepot. Menjual cinta kepadamu. Itu bukan Johan cucu kau dah lah. Ya tu. Itulah Johan. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa lama aku tak datang ke sini. Sedar-sedar dah besar panjang. Dah kahwin ke? Kalau dah kahwin takkan aku tak jemput kamu, Din. Belum lagi. Rupa paras dia tu seiras dengan arwah anak kau. Din, dari tadi tak payah kau nak sembunyi. Aku tahu. Kalau tak ada hal penting kamu tak datang sini. Dah lama kamu tak datang. Apa hal ni? Cuba cerita. Perkara ni bagi aku cukup penting. Tapi aku tak tahulah sama ada perkara ni penting atau tidak bagi kau. Apa maksud kamu? Elok kau balik kepada ST. Dola. Kita sama-sama bina ST. Dah sampai ke tahap ni, kau nak tarik diri. Aku betul-betul sedih. Din, aku nak minta maaf pasal aku tak boleh terima permintaan kamu yang dulu tu. Aku harap kau boleh faham kenapa aku bertindak macam tu. Aku faham, Dola. Tapi kau kena ingat, Dola. Kau ada keluarga. Dan keluarga kau ada hak di atas SGH. Tak apalah, Din. Itu semua keputusan aku. Hal keluarga aku itu urusan aku. Ya. Kenapa kau pilih jalan susah, Dola? Kau boleh hidup senang kalau kau kembali kepada SGH. Din, kau ingat tak? Dulu,
Masa kita sama-sama susah dulu. Ha? Menjual ikan. Panjat pokok kelapa. Lepas tu kita dua-dua pergi KL. Kau ingat kita tidur di mana? Mula sampai masjid. Berapa hari kita tak makan. Ni, perut kita dah berbiasa kita ikan. Tapi, pernah tak masa tu kamu rasa susah? Aku tak pernah rasa susah. Tengok sekarang ni. Kan? Itu hasilnya. Kan? Aku takut semangat tu hilang tanpa kau. Kau fikirlah balik keputusan yang telah kau buat. Aku rasa, Din, itu adalah keputusan aku yang paling tepat pernah aku buat dalam hidup aku. Kamu jagalah STH baik-baik. Walaupun aku tak ada di sana. Tapi STH selalu ada dalam ingatan aku. Kamu tak payah risau. Aku hormati keputusan kau tu. Dan aku tak boleh nak paksa kau. Cuma aku ada hajat dan aku minta kau tunaikan permintaan aku tu. Kamu aku tengok tak berapa sihat. Dari tadi aku perasan dia batuk pelik tu. Kau sihat ke, Din? Biasalah lah. Orang tua macam kita ni. Lagipun keadaan cuaca tak mengizinkan. Tak, kamu kerja teruk sangat kot. Bawa-bawa lah berehat. Betul apa yang kau cakap tu. Aku perlu berehat. Tapi sebelum aku berehat, aku nak kau tunaikan permintaan aku ni. Awak bertenang, Din. Kita doakan semuanya selamat. Hisham dalam perjalanan ke sini. Lah, kalau aku minta sesuatu daripada kau boleh tunaikan? InsyaAllah. Apa, Din? Hisham tu anak tunggal aku. Dan sekarang ni aku tengah menunggu kelahiran pertama keturunan aku daripada menantu aku. Bila aku dapat tahu Zahriah mengandung, aku sentiasa berdoa kepada Allah supaya anak yang dilahirkan ni dapat menyambung hubungan kekeluargaan kita berdua. Lah, kalau ada rezeki lah, kalau aku dikurniakan cucu perempuan, aku memang nak jodohkan dia dengan cucu kau, Suhai. Din, kau jangan bergurau, Din. Benda ni kita boleh bincang. Terlalu awal untuk kita fikirkan benda macam ni. Macam mana dengan menantu saya, Ines? Alhamdulillah, Tengku Zahriah selamat melahirkan anak. Putera ke puteri? Puteri, Tengku. Alhamdulillah lah. Akhirnya Allah makbulkan juga doa aku. Alhamdulillah, syukur. Sudahlah, Din. Janganlah cakap bukan. Kita berserah aja. Kalau ada jodohnya Johan dengan Ibu Anis, dia ada lah. Ha, Johan. Nih, takkan tak jam. Mari salam. Tok Din. Khabar, Tok Din? Baik, sehat. Kamu? Sehat, alhamdulillah. Dah nak masuk Zohor ni. Balik rumah aku. Kamu kena balik rumah aku. Yalah, Tok Din.
Jauh sebenarnya. Kamu ni Johan ada juga perangai itu ya. Perangai nak ambil tahu semua dalam kepala orang lain. Datuk teringatkan arwah Tuding. Ya. Encik Kamal jangan risau. InsyaAllah semuanya tanggung beres. Saya tunggu. Waalaikumsalam. Juan. Ada orang nak ambil kambing kita 5 ekor. Besok dia bayar deposit. Kau dengar tak aku cakap apa ni? Kau ni dah kenapa? Kau tak sihat dah? Apalah. Tak ada apa. Aku tengok dah macam orang putus cinta dia. Kau bergaduh dengan Intan Alah, biasalah tu. Orang perempuan. Tapi aku heran lah. Kau ni belum kahwin nasib bergaduh je. Kalau dah kahwin macam mana agaknya? Entahlah. Telefon tak nak jawab, mesej tak nak balas. Marah sangat ke aku. Oh, marah benar namanya. Kau buat apa dengan dia? Aku cakap dengan dia aku nak kahwin dah. Lah, memanglah dia marah. Kau ni, itu nama dia je cemburu. Orang perempuan ni ada 2 benda. Kalau kau sebut, dia akan marah. Yang pertama, kahwin lain. Yang kedua, perempuan lain. Kalau 2 ni, diorang dapat tahu, silap-silap periuk belanga terbang. Tam kena muka kau. Aku terlanjur cinta kepadamu. Kan? Tuh. Banyak juga tu rosak. Sangat banyak. Tadi Atuk jumpa Intan. Atuk tengok dia lain ya. Tak macam biasa. Pendiam dia, tak cakap banyak. Kamu ada jumpa dia? Atuk faham apa perasaan kamu sekarang ni, Johan. Bercelau sikit kan? Apa maksud tu ni? Iyalah. Dalam hidup ni, Johan, kita terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير Kau dah susah sangat. Agama kita, Islam menganjurkan supaya kita minta pada Allah, ya Allah, kau tunjukkanlah aku jalan mana yang aku nak pilih. Ini sukar sangat ni, ya Allah. InsyaAllah. Mintalah pada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hamba-Mu ini dalam kesempitan, dalam kesusahan, ya Allah. Kupohon daripada-Mu kekuatan, kesabaran dan ketabahan daripada-Mu. Satu hari nanti kau dapat tunaikan permintaan Datuk. Sarah, aku rindulah dekat engkau bila nak balik. Aku okey, aku kuat lagi. Tapi nanti kau balik, kau jumpa aku dulu tau. Minggu depan aku kena pergi Sungai Petani ikut mama dengan papa. Masalah antara hidup dengan mati. Panjang, Sarah, panjang. Banyak benda aku nak cerita kat kau, tapi aku tak boleh nak cakap dalam telefon. Yang penting kau balik, aku cari aku dulu, kita jumpa . Aku okey, tak ada apa lah. Mana ada aku bangun tidur suara mesej ni. Baik, Sarah. Waalaikumsalam. Ma, Papa. Dia nak pergi mana ni? Nak pergi ziarah kubur Linda kejap. Kenapa
Kenapa tak ajak Cik Mila sekali pergi? Tak apalah Mama, hanya pergi seorang je. Sekejap Bawa kereta dulu. Sekejap Mama Janji dengan Mama, jangan menangis. Assalamualaikum. John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak En, ada apa ni? Johan ada makcik? Johan tak ada. Dia cakap nak pergi kubur. Kamu tak selisihkan dia ke tadi? Tak ada perasan pula. Siapa yang meninggal pula ya? Tak apalah. Saya cari di sana. Yelah. Assalamualaikum. Salam. Asal kelam kabut je. Woi. Aku ada masalah besar ni. Masalah apa? Mila, Johan. Mila. Kenapa dengan Mila? Susahlah aku nak cakap sekarang ni. Jomlah ikut aku. Jomlah. Ya. Hei. Masya ada. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. John. Macam mana? Okey. Alhamdulillah. Amin kau beranak kembar. Alhamdulillah. Beranak juga kambing aku. Apalah kau ni. Macam bini nak bersalin. Nak buat macam mana dah aku macam ni? Dah. Kau pergilah tengok kambing kau tu. Balik. Aku terlanjur cinta kepadamu. Mak, banyak buat kuih. Tu siapa? Kita ada tetamu hari ni. Siapa lah? Tengku Hishamuddin. Kamu tu, nanti ke laut, jangan pula lambat balik hari ni. Saya biasa lah. Ikan tengah banyak, tak balik. Ikan sikit balik awal. Ish, kamu ni macamlah besok tak boleh pergi lagi. Dah balik awal, jangan banyak cakap lah. Anis? Anis? Apa dia, Ma? Ya, Ma. Dah siap belum? Ya, Ma. Ni dah siap ni, Ma. Kejap lagi Anis turun dah. Cepatlah sikit. Lambat sangatlah Anis ni. Lambat sangat Mama tunggu dalam kereta ya.
Anis? Ya. Dulu kalau tak salah saya, kawasan ni semua dulu bendang, semua sampai ke ujung sana. Tak ada dah kan? Sekarang ni dah tak ada, Tan Sri. Kalau tak ada rumah pun, naik kilang. Bendang pun dah tak ada, Tan Sri. Teringat masa saya kecil-kecil dulu Pak Syed. Kat kawasan ni lah, main lumpur, masuk bendang, tangkap ikan. Allah seronoknya masa tu. Pak Syed? Ya, Puan Sri. Rasa-rasa berapa lama lagi kita sampai ni? Dah tak ada apa, Sri. Lebih kurang setengah jam boleh sampai lah. Sampai dah. Pak Husin? Ya? Pak Husin, saya nak beras pulut 3 kilo. 3 kilo? Okey, ya, sekejap. Intan, nak beli apa ni? Mak pesan dia suruh beli beras pulut. Nak buat pulut kuning Ada kenduri ke? Tak adalah. Kebetulan mak teringin nak makan. Cerita pasal mak kamu ni lama makcik tak jumpa dia. Apa khabar dia sekarang? Sihat makcik. Sibuk tengah menjahit baju kan, ramai orang tempah. Yelah, betul lah tu. Intan, siap. Berapa Pak Husin? RM9. Dengan ni sekali, RM9. RM9. Tak apa yang fikir bagi percuma. Terima kasih. Ya. Saya balik dulu. Ya, ya. Nah, kira saya punya pula. Intan, mari sekejap. Ya, Mak. Ni, kau tolong hantar pulut ni ke Mak Johan. Mak. Intan banyak kerja lah, Mak. Nak susu barang tu lagi. Kalau kau tak hantar, siapa lagi nak hantar? Mak banyak kerja ni. Lagipun bukannya jauh, dekat aja tu, ha. Dia ni. Dulu tu kalau suruh pergi, cepat je pergi. Tergedik nak pergi. Sekarang ni paksa pun lihat. Tak banyak berubah rumah ni, masih macam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Ya, ni dah sampai ni. Syamsyah. Oh, baik. Semua ada ni. Tan Sri. Puan Sri. Saya rasa Pak Syed nak balik dah kejap. Langsung dah dekat sini ni. Yelah, nak juga tengok saudara kat sini kan. Yelah. Tapi jangan lupa, makan tengah hari di sini. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Saya balik lah, Tan Sri. Puan Sri. Tengku Hanis. Apa khabar? Hanya sampai di sini saja kisah cinta kita berdua, tiada daya selamanya terhenti di sini. John, awak balik hari ni, John. Rumah dah hal, Bang Kasim. Tu kena balik awal. Aku ingat tak ada ikan kat laut. Aku baru nak keluar.
Laut tu luas. Banyak lagi ikan, saya ambil sikit je ni. Ni, esok jangan lupa aku datang nak ambil kambing. Boleh, boleh. Datang je. Nak kena minta maaf ni. Pasal hari tu majlis tahlil tu Ayalah tak nak datang. Tak apa Ayalah. Kita faham Ayalah. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah ya. Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat awak? Sihat dah. Ni Johan tak ada. Dia pergi ke laut. Kejap lagi tu dia balik lah. Itulah kan bang. Lama dah kita tak datang sini. Kan ya, lama tak jumpa kan? Anis ni pun dah besar dah. Dah 25 tahun dah. Betul tu. Johan pun dah 30 tahun. Arwah Abang Iha pun dah 5 tahun meninggal. Lama-lama saya kita tak jumpa. Ain. Makan perlahan sikit. Engkau tu kan baru beranak. Tengah berbantang lagi. Kau ni Yayau, pandang-pandang kenapa? Orang ni baru beranak lah. Kau sabar sikit. Dah petang sangat ni. Mana pula ayah jumpa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ke bakal suami aku? Ya Allah, selikihnya. Aku terlanjur cinta